Ramai orang yang tanya saya macam mana cara nak buka akaun emas Gap di Public Gold. Jadi jom saya tunjukkan cara-cara untuk mulakan simpanan emas dengan bajet anda. Pertama sekali, pergi ke profil saya tuan-puan, klik link yang saya sediakan, kemudian tuan-puan klik saja 4 step daftar akaun Gap Public Gold. Step pertama adalah pendaftaran akaun. Untuk yang atas ini adalah untuk 18 tahun ke atas, manakala yang bawah adalah akaun junior bawah 18 tahun. Kemudian tuan-puan boleh isi nama seperti mana nama dalam IC, ID type, pilih new IC. Kalau tuan-puan bukan warga negara Malaysia, boleh pilih pasport ataupun foreign ID. Kemudian masukkan email dan juga nombor telefon yang aktif. Kemudian boleh proceed. Selepas dah proceed, tuan-puan buka App Store ataupun Play Store untuk download aplikasi Public Gold. Search sahaja Public Gold, kemudian boleh download aplikasi Public Gold. Selepas dah download, untuk login, tekan bahagian login bawah ni tuan-puan. Untuk login kali pertama, username masukkan nombor IC tanpa dash dan password pun masukkan nombor IC tanpa dash. Okey, selepas dah login, untuk buat belian emas pertama, tekan butang top up dan tuan-puan boleh pilih sama ada nak menggunakan FPS ataupun auto debit ataupun bank in. Okey, kemudian masukkan purchase amount. Minimum kita boleh simpan adalah RM100. Tuan-puan nak simpan RM1000 terus pun boleh, nak simpan RM10,000 terus pun boleh, tak ada masalah. Untuk bahagian gram ni, automatic akan generate berapa gram yang kita dapat. Okey, tekan I agree dan tekan place order dan tuan-puan boleh buat bayaran menggunakan FPS online banking. Selepas tuan-puan dah buat bayaran, emas tuan-puan akan terus masuk ke dalam akaun emas Gap kita. Ini adalah jumlah emas yang terkumpul dalam akaun Gap. Selepas dah selesai, bermakna tuan-puan dah pun ada simpanan emas sendiri. Mudah kan? Kalau tuan-puan ada family ataupun kawan-kawan yang nak mulakan simpanan emas, boleh share video ni kepada mereka tuan-puan. Jika ada sebarang persoalan ataupun nak dapatkan bantuan, boleh klik di profil saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.